kita kan? Betul lah. Alhamdulillah, tahun ni memang syukur betul. Lagi-lagi memang permintaan lembu pada tahun ni kan banyak kan. Bang, itu macam Ustaz Hairi lah. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar, Man? Lama tak jumpa. Baik, Alhamdulillah. Itulah kebetulan petang-petang ni free tu yang jalan-jalan kampung ni. Tengok kamu ada kat kandang, singgah kejap. Itulah pasal nampak Ustaz jalan kat sini. Allah, Man. Tengok perniagaan kamu cantik lah. Perniagaan pun dah besar nampak. Alhamdulillah, permintaan tahun ni memang tinggi. Tahun ni memang banyak permintaan, tambah-tambah lagi nak raya haji ni. Dan ayah kami pula sakit. Oh, patutlah kamu duk turun adik-adik ni tolong tu. Itulah pasal. Itu hari bukan kata nak pergi haji ke? Itu pasal lah. Duit dah cukup dah. Okey. Tapi tunggu giliran lama lagi. Betul dapat panggilan dah belum? Belum lagi. Kalau ikutkan tahun-tahun lepas pun dia dengar dia tunggu rayuan apa tu tak dapat lagi kan? Belum lagi, Ustaz. Allah, kesiannya. Kalau macam tu pula, kalau pergi package haji swasta nak? Ada ke yang macam itu? Ada apa tak ada pula. Saya ada kawan dekat kat sini. Betul ke? Kawan saya tu travel dia nama An-Nur Safina Travel. Memang dia buat package haji, package umrah, package pelancongan pun dia buat. Elok sangatlah kalau macam itu. InsyaAllah daftar tahun ni juga pergi. Itu yang saya nak tu. Dah lama dah tunggu, Ustaz. Memang tiap-tiap tahun dia orang buat tu pergi haji. Ya Allah. InsyaAllah. Kita cubalah, Man. Saya memang harap sangat, Ustaz. Tak apalah. Nanti saya hubungi kamu baliklah. Baik, Ustaz. Baik. Baiklah, Man. Saya balik dulu. Baik. Nanti jumpa lagi, InsyaAllah. Okey, Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.